Molotov. Uh. Besar geng. Assalamualaikum guys, selamat pagi, salam sejahtera hobi guys. Welcome back to Fazal Zone channel. So guys, pagi ni aku pergi ke spot favorite aku lah ni. Air pun surut, memang cantik guys. By the way, selamat datang ucapkan kepada yang baru menjumpai channel Fazal Azwan. Terima kasih kerana menyokong. So pagi ni aku nak test soft rock terbaru lah dari SP Fishing. Soft rock Ezo. Ezo ni bagi aku antara soft rock yang terbaik lah. Tahun 2025 yang ESP pernah keluarkan. Sebab apa? Aku suka sebab dia floating. Soft rock ni kalau floating senang naik action dengan dia guys. So kita tak penat kan. Kalau kita baling bird nest ke apa ke, soft rock masih kat atas air. So dia punya size 5mm dan sangat-sangat sesuai lah untuk curut ataupun gorgon lah. Okay, ni soft rock je guys. Ni soft rock dia. Ada banyak pilihan warna dengan SV blade dan juga ZRO punya hook, dan juga ada Kevlar guys, untuk secure kalau kena gorgon ke apa kan. So jom kita test. Alah, tak rakam. Okay guys, aku tak rakam tadi, ada strike satu tadi. Aduh sayang. Kita test lagi. Okay guys, kita try kat sini pula. Mantap guys, dia menyambik tu jahat weh. Dia menyambik tu jahat weh. Padu geng. Memang jahat dia menyambik. Mantap guys, SP Ezo Frog. Padu. Sur. Jom kita cari lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cari second strike. Aduh, lucu geng. Tak lekat dia ambil. Aduh. Aduh. Tak lekat dia ambil geng. Kita cuba sekali lagi. Dia ambil tak lekat. Dia ada lagi okey lah. Strike guys. Strike yang kedua. Ya. Gunakan EXP Ezo. Mantap. Okay guys, kita cari lagi strike. Cari strike yang ketiga. Tadi dah strike nombor 2. Molotov. Strike nombor 3 geng. Meletup.
Order sampai weh. Oh, mantap lah geng. Strike yang ketiga. Aku rasa tengah dating tadi ni. Kan dia tengah dating. Tak besar. Ya, tak besar sangat. Sana itu dia berkorek. Member main dalam pagar putih tu, dia nak main slow tau. Dia nak main dasar. You had to main Sabtu kan? Ha. Saya Ahad datang tak ada ikan. Then aku balik tengok you punya YouTube. Allah, tapi banyak nampak dia tak mau makan. Ya, dia kena main slow. Dekat tengah air keluar sana. Ya. Tu lah. Dia kena main slow. Besar geng. Iya. Mantul. Strike yang keempat menggunakan SP. Strike keempat tadi, kita cari strike kelima. Dia nak kena main dia, nak kena relax je. Slow. Kita try menggunakan soft rock ESP Rugby. Let's go. Rugby ni kira all time favourite tau. Soft rock dia memang versatile. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Garang oh. First strike. Garang oh. Garang geng. Hai lemak. Gunakan ESP Rugby. Kita gasak kat sini ya. Alah lucu. Lucu geng. Curut je. Aduh, besar weh. Aduh. Oh Allah. Besar weh, ambil. Tak lekat.
Oh sayang weh. Ambil tak dekat geng. Jatuh terus makan weh. Jatuh terus makan geng. Try kat sini. Alamak. Aduh lucut lagi. Aduh baik dah geng. Saya gunakan EXP Zeta Frog Tes. Alah lucut lagi curut. Curut tron. Ya. Zeta Frog. Tak, strat yang tu berapa ni tak ingat. Mantap. Okay guys, alhamdulillah guys. Ni dah pukul 1.51 kat pukul 2 lah. So trip pagi ni aku tutup sampai sini je lah. Okay, so banyak juga dapat strike ni hari menggunakan SP Ezo, so plastik belacan 8cm. Banyak lagi lah SP dan juga soft rock aku guna. So kalau korang dapatkan semua barang-barang SP tu, boleh tekan di link yang aku sediakan. Korang tekan je kat bawah video aku ni. So terima kasih guys sekali lagi kerana menonton video sampai habis. Terima kasih kerana menyokong Fazazwan channel. Korang memang terbaik. Dan yang baru jumpa channel ni, jangan lupa tekan butang like, subscribe and share my channel. Jumpa lagi video akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum. Bye bye.